Kalau korang ada simptom-simptom macam ni, korang jangan bangga sangat korang punya peti air ni sejuk sangat lah. Simptom macam mana tau? Kau nampak tak dalam ni? Ada ais. Okey, tak apalah saya buka ada ais. Okey. So, simptom macam ni sebenarnya dia adalah simptom disfrost ataupun simptom bawah tak sejuk. So, maksudnya kalau korang punya peti ais, bawah tak sejuk. So, alamak, tak jumpa pula lubang skru dia ni. Okey. Bawah tak sejuk, korang tengok dekat bahagian cooling coil ni, buka. Okay, dalam ni ada lagi skru. So, kau tengok dia punya apa cakap? Dia punya ais. Kalau ada ais, okay, saya buka ais, saya buka. Okay. Saya buka. Allah Akbar. Okay. Nampak ada ais tu. Nampak ada ais tu. Ya. Kipas pula sangkut. Nampak ni. Ada ais penuh ni kan? Ada ais penuh ni. So, ini adalah simptom di mana masalah ni dipanggil masalah disfrost. Heater yang ada kat belah bawah ni, sebab ni heater yang ada kat belah bawah ni. Ni bawah ni. Ni adalah heater tau. Kalau kamera dapat zoom out sikit. Okay, ni bawah ni ada heater. So heater ni dah tak berfungsi. Heater ni dah tak cairkan ais ni. So jadinya jalan penyelesaian kalau jadi macam ni air batu penuh ni, kau tukar heater ni. Heater ni tukar. Dekat sini dia ada thermofuse. Tapi thermofuse ni check dulu. Kalau thermofuse ni tak putus, pakai balik. Tapi kalau putus, tukar. Tapi ada satu lagi dekat sini. Kat sini dekat saya. Okey, dia ada satu sensor. Ni kena cairkan dulu ni sepatutnya sebaik-baiknya ni. Okey, tak apa. Saya tunjuk kau. Ni belakang ni. 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 Okey. Okey. Allahu Akbar. Sempitlah dia duduk kat belakang tu kan. Okey, tak apa. Ni nama dia meter sensor. Disfrost sensor pun boleh lah kita panggil. Okey ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba nak keluarkan, nak tunjukkan dengan korang walaupun sempit, walaupun susah. Okay, ni. Okay, ni dia punya sensor dia ni. Allah Akbar. Susah lah. Okay, dia bukan susah sebab apa? Sebab saya duduk kat tepi. Okay, alhamdulillah boleh juga keluar dia. Tapi tak apalah. Korang nak belajar sangat kan? Okay, saya buat lah. Okay, sekejap. Allahu Akbar, dia melekat pula kat sini. Dia main-main. Okey. Okey, dah. Ni. Sensor ni. 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 Ini dia panggil disfrost sensor ataupun beam meter sensor. So yang ini korang kena tukar. Senang cakap macam ni lah. Okey. Kalau peti sejuk korang, bawah dia kurang sejuk, dekat bahagian atas ni penuh dengan ais macam ni. Okay, nampaknya penuh ais macam ni. So, apa yang korang kena buat? First, tukar barang ni. Beam meter sensor. Okay. Lepas tu dekat belah bawah ni. Okay. Ada heater. Ni heater dia ni. Yang ni saya tak buka, dia sempit sikit. Sekejap. Memang tak boleh buka yang ni, kipas ni. Okay. Bawah ni ada heater. Dia nampak ke bro? Tak boleh nampak kan? Okay, bawah ni ada heater lah. So, dekat sini ada satu thermofuse. Korang tukar satu set. Lepas tu ada satu lagi komponen. Dia panggil disfrost timer. Dekat mana disfrost timer? Kalau untuk brand ni, dia duduk kat dalam ni. Dia duduk kat dalam ni. Dalam ni. Ni. Sekejap saya cuba try buka. Okay. Saya try buka dulu. Okay. Saya try buka untuk korang belajar lah. Okay. Benda ni tak ada halnya lah. Kita kongsi je. Okay. Supaya bermanfaat untuk semua orang. Okay. So, kalau tengah model, dia tak duduk kat sini. Okay. Tengah model, dia duduk dekat bahagian tepi kompresor. Tepi kompresor belakang lah saya cakap. Ni saya try buka dulu. Ni masalah sikit ni. Okay, dah. So, dia duduk dekat dalam ni. Okay, banyak betul nak kena buka ni. Menyesal pula tunjuk ni kan. Ni thermostat. Okay. Saya harap dia ada duduk kat sini lah. Okay, selalunya brand ni duduk kat sini. Saya pun dah lama tak buat. Tapi insyaAllah. Jalan ni thermostat je ni. Ni thermostat je. Dia kat belakang sini. Dah apa. Okay. Ya Allah. Punyalah susah. Tapi tak apalah. Korang dapat belajar kan. So, belakang ni. Ni. Dalam kotak ni. Ini jenama apa ni? Toshiba ke Sharp ni? Saya Toshiba. Patutlah. Saya ingat dari Sharp. Okay, Sharp selalunya duduk kat bahagian dalam So ni duduk kat sini. Korang tukar sekali barang ni. Tak buka lagi habis skru bawah. Okay, yang ni senang. Toshiba, korang tukar barang ni.
Ni, ni buka. Buka, ni ada lock dia, buka lock. So dalam ni, ni. Ini nama dia defrost timer. So, senang kat je ni. Sekali lagi. Kalau peti ais korang, bawah sejuk, bawah tak sejuk, atas sejuk, ini satu barang, kasih tukar. Okay, ikut balik dia punya nombor asal dia. 905 ni, ikut balik 905 ni. Lepas tu, dekat bahagian dalam, ni. Dia punya defrost sensor tukar. Thermofuse tukar. Kalau tak putus, kalau putus tukar, tak putus tak tukar. Dekat belah bawah dia ni ada heater. Okay, ada heater. Sekejap, saya try buka sekejap heater dia. Saya try buka sekejap heater dia. Memang sungguh-sungguh nak bagi tahu dekat korang ni. Okay. Buka. Ni. Wire, kipas, buka habis. Okay. Keluar. Nampak jelas kan? Okay, ni. Ni, heater dia ni. Bawah ni heater dia ni. Yang ni. Ni, tukar sangat sekali. Heater dia ni. Confirm. Orang tukar 4-4 barang ni, selesai masalah, atas sejuk, bawah tak sejuk. Itu je punca dia. Okay, so kalau korang nak belajar lagi mendalam ilmu-ilmu repair peti sejuk ni, ni, saya ada sediakan panduan DIY, membaik pulih peti ais 2 pintu. Mana nak dapat ni? Korang boleh tengok dekat bio, ataupun tengok dekat, mana? Ruangan komen. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.